Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Isnin, 13 hari bulan 1 2025. Saya siri kedua perjalanan ataupun kayuhan kami untuk menuju ke Pantai Timur, iaitu bermula daripada Gerik hari ini, dan dijangka kita akan pergi ke, kalau paling jauh mungkin ke Banjaran Titiwangsa. Kita rehat di Banjaran Titiwangsa, InsyaAllah. Jadi mungkin kalau sempat kita akan terus turun ke Jeli, InsyaAllah. Okey, jadi cuaca pada pagi ni pun alhamdulillah tengok mendung sikit, redup. Dan macam biasa kita akan baca doa sebelum bergerak berkayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi syahra lana hadza wa ma kunna lahu minal muqinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahillazi la yaduruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amin. Amin. Okey, jadi insya-Allah kita akan bergerak sebentar lagi. Dan sebelum kita tengok dulu setup basikal kami Okey. Bukan punya. Ada tambahan di bahagian hadapan. Serta dengan kamera. Ini dah saya punya. Okey. Jadi, okey, insya-Allah jom kita teruskan perjalanan hari pertama. Turn right onto Jalan Takong Datok, then turn left onto A170. Tapi aku rasa Macam rasa ada goyang-goyang ni sekarang. ada bunyi lah. Sekarang kita akan keluar daripada Pekan Gerik menuju ke arah Jalan Dalam melalui Kampung Padang di tepian Sungai Perak. Continue on A170 for 4 kilometers. Okey, sekarang sedang menuruni bukit. Ini yang kita nak. Melepasi Kampung Padang. Siapa ni? Aduh man. Halo. Asyuk. Oh, dah minum dah belum? Oh, belum lagi. Kayuh terus dulu. Kayuh dulu. Ha? Dah kayuh belum? Dah. Dah 3 kilo dah. Tak hujan dah, cuaca okey lah. Alhamdulillah. Redup.
okey, cantik. Aku nak tanya kau sikit lah. Ha. Sorry, ganggu kau kayu tu. Ah, tak apa. Ada sana, kat belakang ah. Kem belakang. Kau punya bag kita beli. Kau waterproof kan? Ha, waterproof. Kau beli kat Shopee ke kau beli set? Shopee. Shopee banyak kan aku tengok, betul tak? Ha. Dari mana? Ha? Dari mana? Dari PD. Ha? PD Port Dickson. Gali sungai eh? Ha? Gali sungai. Oh. Abang duk gali ni? Ha? Abang gali? Abang duk gali ke? Ni, tak. Dah lama dah ni. Oh. Dah misi satu. Mesin sangkut. Tahun lepas lagi. Oh, Oh. di Sungai Perak Kita mesin sangkut. Ha. Okey. Dah lebih kurang dalam 8 km berkayuh. Bermula daripada hotel tadi. Saya sedang menuruni bukit. Ya. Menuju ke jalan besar Bandar Riang. Total distance 7 kilometers. Workout out for a total of 58 minutes 28 seconds. Pace for the last kilometer 5 minutes 16 seconds. Heart rate. Okey, sekarang kita berada di Kuala Sungai Rui di dataran Loma. Kalau tengok di sebelah kanan tu, tu di dataran Loma Okey. Dah hampir sampai Sempang. Ni jalan ni masuk rumah. Okey. Oh ni. Ha. Okey, kita akan belok ke kiri menuju ke kedai Wak Lek. In 300 meters, turn right onto Leberaya Timur Barat, Route 4. Tengok kedai Wak Lek buka tutup. Ni dia pakai bateri ke charger? Charge. Alamak, tutup. Jalan. Alamak. Tutup. Ni lah kedai dia. Tutup pula. Jap. Tutup. Aduh. Total distance 12 kilometers. Workout out for a total of Gagal. 1 hour 20 minutes 56 seconds. Pace for the last kilometer Betul, ah. 3 minutes 52 seconds. Heart Lari aku rate tak tahu sedap ke tak. 126. Turn right onto Leberaya Timur Barat, Route 4. Kenapa kena ikut traffic light? Ikut sini lah, tepi. Ikut tepi ni. Mana? Continue on Leberaya Timur Barat for 33 kilometers. Okey, ini menghala ke timur. Persempangan Lebuh Raya Timur Barat daripada Greek.
So, kita akan masuk terus jalan ke depan. Okey, kita berhenti untuk breakfast dulu. Sebelum kita meneruskan perjalanan ke Tasik Banding. Alright. Head east, then turn right. Wah. Selamat. Epok-epok. Kalau tak tahu epok-epok tu kari pap. Dia dulu ke Kuantan. Nak ke Kuantan? Akan berapa hari ya, Bang? Dalam 2 minggu kot. Tapi sekerat lah. Berhenti, lepas tu kerja, sambung balik. Alhamdulillah tu. Tak padam lampu sekejap. Tak apa. Bateri RM2.40. Oh. Bateri kedai Eco. Harap-harap tak hujan lah. Tak hujan dan tak panas lah. Tapi malam ada. Sebenarnya apa kita diterangkan dulu kat lebat malam. Angin benda Sana memang. hujan sehari. Lebat ini dengan angin. Dia tu turun dia hujan. Kita pokok ada balik dia. Ada pokok tu. Dia atas. Jalan-jalan kan? Boleh jalan. Okey, kita meneruskan perjalanan setelah bersarapan. Sebelum tu kita akan singgah di Petron untuk membeli bekalan air supaya kita tidak kehausan nanti bila mendaki bukit. Cam, pandang, kat tangan. Okey. Cuaca amat-amat membantu hari ini. Redup. Diharapkan berterusan sehingga sampai ke destinasi. InsyaAllah. Cuma jalan tak apa-apa nak elok. Banyak lopak. Okey. Ini amaran ataupun nasihat. Sekiranya jumpa orang kuat. Okey. Jap, tutup muka. Muka dah. Tutup tu pakai. Tutup. Kenapa? Muka nampak gigi. Oh. Kita betulkan balik kat atas. Ni pasal dia selfie dia jadi tu kan. Terbalik. Terbalik aku pun dah lupa cara dia. Itulah dekat rehat ni. Okey ni sekiranya terjumpalah, baca sendiri di laluan ini. Okey. Okey, sekarang kita sedang mendaki bukit. Kelajuan lebih kurang 5 km sejam. Bukit lanjut. Total distance 18 kilometers. Work count out for a total of 2 hours 30 minutes 30 seconds. Pace for the last kilometer 8 minutes 42 seconds. Heart rate 150 beats per minute. Jarak daripada Greek tadi sampai ke sini lebih kurang 18 km.
Train for life. Tenang, tenang. Santai-santai kawan, santai. Gunakan gear paling rendah. Kumpulkan tenaga. Sekarang ni hanya gunakan mental sahaja. Bukit lanjut. So kita target papan tanda merah. Setiap kepahitan ada kemanisan nanti. Okey, itu dia camp. Cuba menaiki bukit setelah hampir sebulan lebih beliau tidak berkayuh. Kita tengok macam mana. Masih bertenaga. Okey. Sikit lagi nak sampai signboard merah. Selekor tajam di hadapan. Penat, memang penat tapi dia punya adrenalin, dia punya bila sampai ke penghujung atau di puncak bukit ni, anda akan merasa puas anda berjaya melakukannya. Walaupun telah beratus-ratus bukit anda daki. Distance 19 kilometers. Workout out for a total of 2 hours 49 minutes 20 seconds. Pace for the last kilometer 10 minutes 48 seconds. Heart rate 160. Okey. Kita berhenti sekejap. Almost 22 kilo. Okey. Gambar belakang tu lawa tu. Gambar tu. Tu tumpang bang, panjat. Puncak bukit bersebelahan dengan Tugu Peringatan JRTB, Jalan Raya Timur Barat.
betul. Rasanya dulu komini kat sini ramai ya. Sini ada duduk. Masih sekarang ni pun ada yang sokong komunis lagi. Oh, jalan ni dah naik bukit lagi tu. Okey, sekarang ni aku tengah menolak Oh. Mental lo. Tolak lagi laju daripada berkayuh. Dah sampai ke terowong. Koyak mental. Apa dia? Ha? Ayo, nanti dah siap. Ha? Kejap. Nak spray dulu sekejap. Kau nak spray tak? Ha. Hello sikit. Okey. Memang betul-betul mencabar mental Nak ke Tasik Banding ni pun satu hal dia punya bukit dia. Jadi sekarang ni baru nak merasa menurun. 2 kali 3 kali lah menurun. Dah keadaan laju macam ni. Mental. Saya tolak basikal lagi naik bukit. Lagi laju menolak daripada berkayuh. Tengok jauh mana. Sorry lah, rasa nak menurun. Jalan. Setelah cover ni hujan jatuh Jalan tak berapa elok, kita tak boleh nak laju sangat.
Dah belaga dah tayar. Dia belaga balik. Betul kan tu? Bahaya nanti takut apa tayang kau ni. Habis. Ya. Ha. Okey. Try. Dah. Dah. Assalamualaikum. Boleh? Balik laju. Dia tentak-tentak. Ha? Aku tak boleh laju. Tentak-tentak dia turun. Okey. Allahu Akbar, jatuh pula. Okey. Tak boleh laju-laju, dia akan bergeser lagi dengan tayar. For a total of 7 hours, 5 minutes, 14 seconds. Pace for the last kilometer, 1 minute, 40 seconds. Boleh ah? Ha? Gram. Okey.
Okey, ni dia kem banding. Markas taktikal 749. Alamak. Kau apa ah? Unit apa ah? 749 ni. Kita dah sampai ke jembatan banding. Banding. Belum. Santai kawan. Ni tak mau gula. Jangan letak gula. Okey, ni menu makan kita. Okey. Sup daging. Kedai dia. Lapar ke bulu siap. Tengok. Orang kelaparan ni. Lapar. Kita tak buat penutup lagi ni. Penutup nanti-nantilah. Dengan sambal bilis. Handmade by Ken. Tengok lapar kan. Dang. Ni di Pulau Banding. First time I datang sini.